segelintir masyarakat mengatakan bahawa masuk tanpa waran, kita menjalankan operasi atau tindakan secara berlebihan, menggeledah dan memecah pintu premis. Semua tindakan yang dilaksanakan oleh pegawai imigresen sememangnya tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang bermaktub. Terusnya Tuan, Ya. soalan yang kedua. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan. Isu reman yang sering dipersoalkan oleh masyarakat, khususnya apabila melibatkan warga asing yang boleh reman sehingga 14 hari. Boleh pihak Tuan jelaskan apakah asas perundangan yang membolehkan tempoh reman tersebut dilaksanakan? Dalam isu peruntukan di mana kita menahan seseorang yang ditangkap kerana kesalahan imigresen ataupun kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63, undang-undang memperuntukkan bahawa seseorang warga negara yang ditangkap, warga negara yang ditangkap tidak boleh ditahan melebihi tempoh 24 jam tanpa kebenaran reman daripada magistrate. Jadi untuk tangkapan warga negara, ianya tidak boleh ditahan melebihi tempoh 24 jam. Dan bagi seseorang yang bukan warga negara, warga asing lah, termasuk penduduk tetap, tempoh menahan yang dibenarkan oleh undang-undang adalah selama tempoh tidak melebihi 14 hari dan boleh disambung dengan perintah magistrate. Okey, ada dua ya. Kalau warga negara, kita tahan warga negara di bawah Akta Imigresen atau pasport, tahanan tersebut tidak melebihi tempoh 24 jam. Tapi kalau warga asing, ianya tidak boleh melebihi tempoh 14 hari dengan perintah magistrate. Sementara peruntukan undang-undang untuk kita menahan, ianya termaktub di bawah perkara 5/4 Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi di negara. So semuanya berkisar kepada perkara 5/4 Perlembagaan Persekutuan. Dan subsection 51/5/A Akta Imigresen 1959-63 memperuntukkan bahawa seseorang warga negara yang ditahan tidak lebih 24 jam tanpa perintah magistrate, dan subsection 51/5/B memperuntukkan bahawa selain daripada warga negara, iaitu orang asing yang ditangkap kerana kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63, boleh ditahan tidak lebih 14 hari tanpa perintah daripada magistrate. Maknanya subsection 51/5A Akta Imigresen untuk warga negara dan subsection (5)(B) pula untuk warga asing. Mengapa ada perbezaan? Warga negara tidak lebih daripada 24 jam. Warga asing tidak melebihi 14 hari. Perkara 5/4 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan mengenai tempoh tahanan bagi selain warga negara yang melakukan kesalahan, selain warga negara ya, iaitu orang asing yang melakukan kesalahan undang-undang imigresen. Perkataan tempoh penahanan 24 jam itu diganti sebagai 14 hari. So justru itu saya merasakan bahawa tindakan penguatkuasaan oleh Jabatan Imigresen ini adalah selaras dengan undang-undang negara. Dan saya harap penjelasan ini dapat difahami oleh masyarakat keseluruhannya. Apa yang dapat saya simpulkan, bagi setiap tindakan Jabatan Imigresen Malaysia adalah berdasarkan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Semoga kita berjumpa lagi di sesi podcast terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.